Kenapa kita selalu tak dapat kawal diri untuk perbelanjaan? Bukan sebab kita lemah. Sebenarnya, sistem consumerism memang direka supaya kita terus membeli. Ada 3 perangkap besar yang membuatkan kita sentiasa belanja. Perangkap pertama, keinginan yang tidak pernah puas. Iklan sentiasa membuat kita rasa barang yang kita ada sudah tidak cukup baik. Telefon baru keluar, fashion baru keluar. Akhirnya, kita rasa kita perlu membeli lagi untuk mengikut trend. Perangkap kedua, emosi. Apabila kita tertekan atau sedih, ramai orang akan pergi membeli belah. Membeli memang memberi rasa gembira, tetapi rasa itu hanya sementara. Masalah sebenar tetap tidak selesai. Perangkap ketiga, perbandingan sosial. Social media membuat kita sentiasa melihat kehidupan orang lain. Orang lain nampak mewah, orang lain nampak berjaya. Akhirnya, kita membeli bukan kerana perlu, tetapi kerana mahu pengiktirafan daripada orang lain. Okey, apa cara untuk mengelakkan perangkap ini? Ada beberapa cara mudah. Pertama, fikir semula apa yang benar-benar diperlukan. Kedua, jika ingin membeli sesuatu, tunggu 3 hari dulu sebelum membuat keputusan. Ketiga, bina kesedaran kewangan supaya tidak tersekat dalam hutang. Kekayaan bukan tentang memiliki lebih banyak barang. Kekayaan sebenar ialah yang mempunyai lebih banyak kebebasan dalam hidup. Orang yang benar-benar bebas bukan orang yang membeli paling banyak, tetapi orang yang tidak dikawal oleh keinginan.